Apa khabar rider semua? Ramai menghadapi masalah tiada parking berbumbung di rumah atau di tempat kerja. Ini menyebabkan motosikal kita berpanas dan berhujan sepanjang hari dan akhirnya merosakkan motosikal kita. Jadi antara cara yang paling mudah untuk mengatasi masalah ini adalah menggunakan SIM motor. Tapi ramai yang masih tidak gunakan SIM motor, terutama sekali di tempat kerja, kerana SIM motor ini agak leceh digunakan. Saiznya besar, ambil masa untuk pasang dan simpan SIM motor ini. Jadi hari ini saya nak sharekan satu produk baru yang boleh menjadi alternatif kepada SIM motor. Saya memperkenalkan tudung motor PI31. Jadi perbezaan tudung motor dan SIM motor ialah tudung motor dia hanya menutupi bahagian kepala motosikal saja. Dengan ini saiznya lebih kecil dan ia lebih mudah untuk digunakan. Hanya perlu sangkutkan di bahagian depan dan di bahagian belakang ini juga disediakan tali pengikat yang mana kalau ketika angin kuat kita boleh gunakan untuk ikat tudung ni supaya lebih kemas. Disebabkan tudung motor ni saiznya kecil, jadi ia sangat mudah untuk digunakan. Jadi tudung motor ini sangat praktikal untuk kita gunakan di tempat kerja, di parking umum, ketika kita ride atau di mana saja. Jadi kenapa perlu untuk kita tutup bahagian kepala motosikal ini? Sebab di bahagian kepala motosikal inilah terletaknya bahagian-bahagian ataupun komponen-komponen yang penting seperti lampu, suis, kunci. Jadi bahagian-bahagian ini kalau dibiarkan berpanas berhujan, dia akan menjadi pudar, kusam dan rosak. Terutama sekali kalau bagi mereka yang menggunakan motor kapcai ataupun skuter yang mempunyai bahagian-bahagian plastik yang banyak. Jadi bahagian-bahagian plastik ni ataupun cover set ni kalau selalu terdedah dengan panas dan hujan, dia akan merosakkan. Jadi bagi siapa yang berminat dengan tudung motor ini, boleh hubungi saya atau layari laman web simotmotor.com.